Ryan. Ryan. Apa? Tengok mata mama ni. Jadi merah. Ni. Ryan, macam mana ni? Ryan, tolong dia. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Wow. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan yang simple sahaja. Cemori. Kita nak makan cimori. Kita nak makan apa? Susu cimori, yogurt cimori. So kat sini dia ada yang nata de coco, dia ada mangga, dia ada blueberries, lychee, lemon, mangga. Lepas tu macam-macam lah korang. Kita ada 10 pieces sahaja. Kita tak tahu sama ada kita boleh habiskan ataupun tak. Betul. Gitu. So sebelum kita orang nak teruskan video ni, nampaknya Ryan tak sabar nak makan. Ryan tak sabar ke nak makan? Oh, Caca tak sabar ke nak makan? Baik. Tak suka yang ini yang dalam telefon. Baik. So sebelum kita nak teruskan video ni, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk like, comment, share dekat kanan di bawah. Okay, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang kita upload. Tak apa tu lama, mari kita makan dan sebelum tu kita baca doa dulu. Allahumma Amin. adik nak baca doa kau ni. So mari kita makan. Macam apa tu? Wih, sedapnya tu. Mama nak yang mana strawberry lah. Adik yang mana ni mama buka? Bukakan lah. Wow. Sedap ni. Bukakan. Masam. Sedap tak? Sedap. Rasa apa? Jom. Dia mesti Caca pilih. sini, Caca punya sedap. Sedap. Ni korang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa yogurt dia pekat gila. Kenapa yogurt masam ah? Masam dek. Aiskrim apa yang aku suka makan tu bang? Iya. Yau-yau kan? Macam tu lah rasa dia sikit-sikit. Yau. Aiskrim yau. Ma. Yang terbaru dalam dia ada nata de coco. Nah. Ini akan habis. Ini rasa brown sugar. Tuh, nampak tak korang? Terbalik. Terbalik lah. Masam. Dapat. Ini balon nak. Quick. Masam ni. Masam. Oh, tak Ryan suka. Kawan Caca kata besok kena bawa ramen stew. Kenapa? Dia orang kata Caca ni takkan kau je makan Maggi buat konten tu. Aku pun rasa dia kan orang kan betul. Dia nak bawa. Siapa? Semua orang bawa bekal. Caca tak bawa bekal. Sedap ke? Iya. Sedap iya. Semua bawa bekal, Caca tak bawa. Enjoy. Yogurt. Without spot. Tak. Span. Pen. Habis. Aku nak habis aku pun lama masam. Gila. Dek. Aduh. Caca rasa Caca punya macam sedap lah. Bau dia macam wangi. Ya. Kau punya apa? Tak. Enggak. Rasa? Mango campur strawberry. Tengok. Pas ni. Tak masam. Tukar lain. Bye-bye pandai je. Lah. Kau ambil yang ni sedap. Saya suka yang punya bakso. Saya suka yang Caca punya. Ya Allah, mata Ryan. Kenapa waktu tu? Sekarang sedap ke? Sedap?
Sedap kan? Sedap lah Ryan punya. Blueberry sedap. Cocok pun. Ya, sama-sama sedap. Tak, makan. Tapi paling sedap Ryan. Sabar makan. Sedap. Ya, sama-sama lah maksudnya. Ada sedap belakang. Patutlah Ryan. Tak masam sangat pun Ryan punya. Aku masam eh? Tak Ryan? Tak masam eh? Ya. Ma, Caca punya. Ryan. Caca punya dengan Minta Ryan. Mama nak bagi rating siapa? Ni panas Okey ni. ni, paksu suapkan Ryan. Kalau takkan jangan keluarkan. Anggun. Makan ni sakit lah mata. Tu. Tak kali. Aduh, makan ni sakit mata lah Mama Caca. Apa? Kenapa? Ryan. 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 Yan. Apa? Tengok mata Mama ni. Jadi merah. Ni. Ryan, macam mana ni? Hantu. Hantu matanya. Habis, dia hantu. Kita tinggalkan Ryan. Tolong lagi. Ryan seorang-seorang kat sini tau. Tengok merah tu macam mana ni. Habislah Ryan, mata. Ryan makan tu nanti mata Ryan jadi merah. Tu, mata Ryan dia jadi merah. Makan ni jadi merah. Habislah Ryan. Macam mana ni? Habislah makan ni jadi merah juga mata. Mata Ryan jadi merah lah. Dah merah lah mata Ryan. Habis dia tengok ni. Wih, merah. Tengok ni mata aku jadi. Semua sama. Makan yogurt cemori, mata jadi merah. Tengok mata saya ni korang dah jadi merah dah korang. Tak nampak dah. Tengok gelap. Tengok ni. Tak nampak jadi gelap korang. Macam mana ni? Ryan, jangan makan lagi lah. Nanti merah mata Ryan. Sama tu, itu pun sama. Ni. Sama juga. Sama semua kalau Ryan makan jadi merah. Jadi merah. Macam mana ni Ryan? Nanti Mama marah kalau mata merah. Nak? Aduh Mak, macam mana ni? Dah habis. Nanti mata ada sate kuning. Ada kuning. Tak apa, Ryan makan lah biar merah mata. Makan. Anti sate bela. Sakit bela apa tu? Sakit perut maksudnya. Ryan. Ryan makan lagi nak? Kau mana? Tak nak lah. Dia takut jugalah. Buka Ma. Merah mata. Macam mana ni? Tolong Ryan. Tiup mata Mama. Tiup. Lagi. Tengok, sembuh dah ni. Ya Allah, sembuh. Tengok korang tanya merah tak? Ada ni. Sama ni. Ni ada merah. Ni bunyi Ryan pun ada merah. Habislah. Ni. Alamak. Tengok tu. Merah. Marah Mama nanti. Ayo. Mata merah. Ryan, macam mana mata Mama ni? Macam mana ni Ryan? Ryan nak jadi merah tak? Ha? Jom, makan. Jangan. Makan. Nak tak nak? Harus makan. Makan. Nanti sate kuning. Jadi kuning. Ryan kata kalau dia makan susu cemori ni dia takut. Mama nak makan lagi lah. Biar dua-dua nampak. Mama nak makan lagi. Mama nak makan lagi lah. Biar dua-dua nampak. Sebelah sini Mama nak jadi warna Nak makan putih. lagi, Ryan? Ya, boleh. Tak boleh. Mama nak belah sini Mama nak jadi warna kuning, Boleh. putih. Boleh tak Makan ni? dia. Ni Mama dah tak nampak dah ni. Mata Ryan dah jadi merah jugalah sayang. Macam mana ni? Marah Mama ni. Habis. Marahlah Mama balik nanti. Habislah Ryan. Ayo. Aduh. Kenapa mulut aku kau buat? Tengok merah tu mata tu. Duduk, jangan duduk macam tu Caca. Ayo. Korang. Ayo. Mata Ryan dah kuning. Tengok. Tengok. Tunjuk depan. Ya ke? Tunjuk mata Ryan dah kuning betul ke? Sebab makan ni. Ryan dah tak nak makan dah korang sebab dia jadi kuning. Aku dah aku dah ada sakit lagi ni. Dah sakit juga dah. Sakit juga. Macam Mama tu tengok. Macam Mama sakit juga dah. Tidak ada. Tidak ada. Macam mana ni? Macam mana ni? Nak Ryan nak jadi merah. Tanah. Tak nak? Nah, cepat. Jom. Tanah. Tak nak. Dia takut. Macam mana ni korang? Dia duduk dekat saya dah. Takut ni. Adik tak nak makan lagi dah? Mama. Kenapa? Nanti matanya nanti bela.
Oh, jadi merah. Ryan, cepat korang. Ryan dah tak nak makan dah korang sebab mati Ryan jadi takut. Ryan dah tak nak takut korang. Dia dah takut dah. Dia tak nak duduk kat kerusi dah. Dia dah duduk kat. Macam mana ni Ryan? Macam mana ni? Oh dia nak buat apa? Oh, dibalikkan kursinya. Biar tak boleh duduk. Tak apalah. Mama ubat. Mama hilangkan merah ni. Macam mana sakitnya ni? Aduh, macam mana ni? Aduh, sakit je korang. Ryan, tolong. Ryan, tolong. Macam mana ni? Tiup. Aduh, macam mana ni Ryan? Macam mana ni korang? Ryan, macam mana ni? Tiup. Ryan, tiup bantu Mama. Tiup. Cuba tiup. Bella. Tiuplah dulu. Dia elok. Ya Allah, kau mulut pula dia tiup. Okey. Mama sembuh. buka ni. Sembuh. Sebab Ryan dah tiup, jadi dia sembuh ni. Aduh, sakitnya. Dah sembuh Ryan. Aduh. Ryan tengok tu. Ryan, dah tercabut dah, tengok. Tengok tu. Ryan tiup tadi. Tengok mata Mama dia elok. Mama kalau tak sembuh. Aduh, nasib baik Ryan tiup korang. Tengok mata saya dah elok. Kalau macam tu, boleh sambung makan lagi. Cepat Ryan, Boleh, jom. sambung. Jom. Kenapa? Nanti mata dia kuning. Tak ada. Tak ada kuning. Jom. Dah sembuh dah, jom. Dah sembuh dah. Nasib baik. Ryan takut nak makan korang. Takut kuning mata dia. Dia takut korang. Dia elok dah. Dah elok dah. Mana? Elok ni. Dah elok kan? Elok. Cepat. Boleh duduk makan. Jom, Sambung lagi. Kenapa tak sembuh? Tak ada. Tidak. Mama tiup biar tak merah. Sini Mama tiup dulu. Duduk dulu. Sit down. Duduk. Sit down. Okey, Ryan takut nak makan jadi kita kena tiup. Tiup dulu tau. Okey, dah. Makan, Okey, makan elok. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Alamak. Okey, bismillah dulu. Bismillah. Cepat makan. Caca makan. Caca mana? Ni tu. Okey, sedap. Cepat. Dah, rasa belum? Mai botol dia. Ya. Nasib baik Ryan tiup mata saya tu. Mata saya dah elok. Ryan kan? Makan. Caca pun tiup kan? Sedap tak? Sedap tak? Ni keluarkan dulu macam ni. Langsung dekat mulut keluarkan. Mulut. Okey, Ryan dah tak takut makan dah korang. Tadi dia takut makan. Dia kata takut kuning. Mata dia jadi kuning. Aduh, baik. Hai. Kenapa? Aduh. Sedap makan. Mak ni nak bawa ke sekolah. Ryan kalau dah tahu makanan tu macam serba tak okey, dia tak akan makan korang. Dia tak akan makan. Tak nak kuning. Dia takut mata dia jadi kuning. Aduh, mak. Dia yakin mata saya dah elok, baru dia sambung makan. Aduh, Mak Ryan buat halah. Okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Tak Sempat Habis, terima kasih. Kepada yang dah like, comment, share, subscribe YouTube channel Tak, semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video yang menarik. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ryan, say bye bye sayang. Bye. Bye bye. Baby. Bye.